Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke forum santai kami bertajuk Komunikasi Berkesan Membentuk Guru Kompeten. Hari ini kami akan berbincang tentang satu isu besar, keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam masyarakat, serta bagaimana komunikasi berkesan boleh membantu kita sebagai bakal guru untuk menjadi khalifah yang memimpin generasi muda. Sebelum kita mulakan forum, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Daniel Adikul Sejam. Nama saya Muhammad Zarif Amsyar bin Rashidi. Nama saya Zadin. Dan nama saya Ihsan Ahmad Sirin bin Idris. Boleh panggil saya Ihsan. Baiklah, jadi apa yang akan kami bahaskan pada hari ini ialah realiti tentang isu gejala sosial yang semakin membimbangkan. Tetapi insya-Allah dengan akhlak, komunikasi dan kreativiti kita boleh ubah keadaan. Hari ini bersama saya dua panel hebat iaitu Ihsan dan Zarif. Jadi izinkan saya memulakan sedikit perkongsian. Sebenarnya komunikasi bukan sekadar bercakap, ia juga merupakan cerminan khasiat dan jiwa pendidik. Sebagai guru, kita mesti berkomunikasi dengan hikmah, empati dan budi bahasa. Rasulullah SAW menunjukkan teladan yang terbaik dengan cara baginda menasihati dengan kasih sayang, bukan dengan marah. Begitu juga sebagai seorang guru yang mampu berkomunikasi dengan berhikmah akan membentuk suasana pembelajaran yang tenang dan beradab. Itulah asas kepada sasiah dan komunikasi yang perlu ada pada seorang guru kompeten pada hari ini. Okay. Terima kasih kepada moderator kita, Saudara Hadif. Saya sangat setuju dengan pendapat Saudara Hadif sebentar tadi. Bila kita sebut tentang keruntuhan akhlak ni, dia bukan sekadar masalah pelajar, tapi cerminan masyarakat yang kehilangan nilai moral dalam kehidupan mereka. Sebagai bakal seorang guru, tanggungjawab kita bukan mengajar semata-mata, tapi membentuk peribadi dan akhlak murid sendiri. Rasulullah SAW ialah contoh terbaik dalam mendidik dengan penuh sasiah dan disiplin. Baginda bersabar, tidak cepat marah dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Kalau guru dapat amalkan nilai itu, pelajar akan rasa dihormati dan termotivasi untuk berubah jadi lebih baik. Selain itu, saya nak sentuh sedikit tentang kolaboratif, iaitu sebab dalam dunia pendidikan, kita tak boleh bergerak sendirian. Isu gejala sosial perlu ditangani secara berkumpulan, seperti pihak guru, ibu bapa, masyarakat, semuanya kena berganding bahu untuk menangani isu gejala sosial yang berluasa ini. Menarik Ihsan. Jadi maksudnya kolaborasi bukan sekadar kerja kumpulan lah, tapi juga tanggungjawab bersama. Macam tu. Betul lah, Dif. Bila semua pihak ni bekerjasama, mesej moral yang disampaikan kepada pelajar jadi lebih kuat dan efisien. Ini menunjukkan komunikasi berkesan yang datang dari semangat kebersamaan. Saya suka poin yang tadi. Tapi bagi saya, kunci kepada semua ni tetap pada komunikasi. Contohnya cikgu kan, kita sebagai guru kena tahu cara bercakap yang betul, masa yang sesuai, dan nada kita kenalah berhemah, kena dengan situasi. Jadi kadang-kadang murid tak nak dengar kan, apa yang kita cakap kan. Tapi sebenarnya mereka ingat cara kita cakap dengan diorang, cara kita layan diorang. Jadi dalam masa yang sama, guru zaman sekarang
mestilah kreatif. Mestilah kreatif lah dalam buat apa-apa kerja mengajar murid. Dia tak boleh lah macam sekadar bagi ceramah panjang. Jadi caranya kita macam gunakan pendekatan moden. Contohnya kita buat video pendek. Macam sekarang TikTok, kita buat lakonan ataupun nasyid untuk sampaikan mesej moral. Sebab apa? Sebab murid-murid sekarang dia tak minat lah macam bila kita cakap panjang kan, cakap lebar. Tapi dia minat tengok video pendek kan. Macam contoh sekarang TikTok kan, video-video pendek kan. Dia scroll, tengok-tengok. Kalau video panjang, dia orang tengok, bosan, dia orang skip. Jadi nak sampaikan mesej atau moral, kita boleh guna cara lain macam buat video pendek. Kita buat macam tadi cakap kan, macam saya cakap tadi macam lakonan. Lagi kita boleh buat macam nasyid yang berunsurkan perkara-perkara positif lah. Masya Allah. Betul tu Zarif. Itu contoh komunikasi yang sangat menyentuh hati. Lembut tapi berkesan. Terima kasih. Tapi kadang-kadang belajar lebih mudah tersentuh dengan pendekatan yang kreatif. Itu juga sebenarnya sebahagian daripada pembelajaran yang bermakna untuk murid-murid. Baik, sekarang saya nak buka sedikit perbincangan santai. Soalan saya, bagaimana kita sebagai bakal guru boleh memainkan peranan sebagai khalifah dalam membendung gejala sosial? Kita mulakan dengan saudara Ehsan. Baiklah, bagi pendapat saya sendiri, semuanya bermula dari diri kita sendirilah. Sebagai guru ni, kita kan mesti jadi contoh teladan yang terbaik. Kalau kita tunjuk akhlak yang mulia, pelajar nanti akan ikut kita. Kalau guru tu kasar, murid pun akan terbawa perangai yang sama. Jadi, cerminan akhlak guru amat penting. Saya setuju apa yang saudara saya cakap, tapi saya nak tambah satu lagi isi. Zaman sekarang ni media sosial jadi platform utama pelajar. Mereka sering menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian diorang. Jadi guru perlu memanfaatkan platform tu untuk sebarkan lagi nilai positif. Contohnya cikgu sendiri kan boleh buat video motivasi dan perkongsian tazkirah ringkas. Sebab itu juga bentuk dakwah moden. Sebab apa? Sebab macam saya cakap awal tadi, murid-murid lebih suka benda yang berkaitan dengan apa yang diorang suka. Contohnya macam platform yang diorang guna macam TikTok, YouTube. Jadi kita boleh buat video ringkas lah pasal nilai positif ni dengan cara yang lebih kreatif lah. Contohnya macam kita berlakon dalam video tu, kita buat apa-apa yang mereka suka. Betul tu. Jadi apa yang kita dapat lihat kat sini ialah khalifah ni bukan sekadar mengajar dalam kelas, tetapi juga membimbing dalam dunia maya juga. Jadi seperti yang kita tahu, apa yang mereka lihat di media sosial tu akan mempengaruhi kehidupan seharian mereka. Jadi apa yang penting ialah kita perlu kekalkan komunikasi berhemah dan mesej yang bermanfaat. Selepas perbincangan ini, saya nak dengarlah refleksi ringkas tentang kesan gejala sosial dan harapan kita sebagai bakal pendidik daripada Ehsan dan Zarif. Ehsan, boleh kongsi dulu. Terima kasih kepada saudara Adif. Bagi pendapat saya, guru sebenarnya sebagai seorang pemegang amanah yang sangat besar. Kalau kita gagal membimbing akhlak pelajar, mereka akan terpengaruh dengan dunia luar yang semakin mencabar dengan gejala sosial atau perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Saya pula rasa tanggungjawab guru bukan hanya mencurahkan ilmu, tapi juga mencurahkan hati pelajar. Komunikasi dan kreativiti mesti digabungkan
supaya mesej dapat disampaikan dengan cara yang berkesan. Ini sebab apa saya cakap macam tu, sebab ya macam kita tahu kan, tanggungjawab guru bukannya just nak hanya untuk memberi ilmu, tapi kita nak didik dia orang jadi manusia, untuk ajar dia orang mana baik mana buruk, apa yang tidak boleh lakukan, apa yang boleh buat, untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain kan. Jadi tanggungjawab kita bukannya bagi ilmu, tapi untuk mendidik, mengajar dan banyak lagi lah. Jadi untuk jadikan benda ni pelajaran yang berkesan, kita kena gabungkan lah, macam komunikasi ni kreativiti dengan cara yang berkesan. Baiklah, jadi kita dah banyak berbincang tentang komunikasi berkesan, tentang bagaimana guru perlu berkolaborasi, berfikiran kritikal dan kreatif. Tetapi dalam dunia sebenar juga, kita berdepan dengan satu cabaran besar, iaitu gejala sosial dalam kalangan pelajar. Kadang-kadang semua kemahiran yang kita belajar itu diuji apabila kita berhadapan dengan realiti sebenar. Betul lagi. Zaman sekarang belajar banyak sangat dengan pengaruh luar. Lagi media sosial, hiburan melampau tu, bahkan tekanan yang sebaya. Kalau guru tak peka yang tak pandai nak berkomunikasi kan, murid boleh tersasar jawab tanpa kita sedar. Sebab zaman sekarang memang banyak gila pengaruh yang tak baik di luar kan. Macam contohnya sekarang budak-budak main TikTok, Facebook, YouTube kan, banyak content creator yang ajar benda yang tak baik kan. Contohnya macam prank. Dia prank orang kan, dia dengan cara yang salah, dia nak view tapi buat benda buruk. Contohnya dia prank orang, dia prank macam marah-marah orang kat public kan. So apa yang saya tekankan lagi, kita sebagai guru kenalah peka kan, dan perlulah pandai untuk nasihat dia orang dengan cara gunakan komunikasi yang berkesan supaya murid-murid kita ni tak jauh tersasar, supaya dia orang dapat diselamatkan lagi menjadi orang baik. Saya amat setuju dengan idea saudara Zaria sebentar tadi. Ramai pelajar di luar sana sebenarnya ni bukan degil, tapi mereka tak ada siapa yang dapat memahami mereka sendiri. Kalau cikgu tu marah, mereka makin menjauh. Tapi kalau cikgu ni dia dengar dan membimbing dengan lembut, maka pelajar ni dia akan mula terbuka hati mereka. Saya pernah menyaksikan sendiri dengan mata saya tentang dalam hidup saya tentang ada seorang pelajar ni, dia nakal. Lepas tu dia berubah sebab cikgu tak putus asa menegur dengan penuh kasih sayang dekat mereka. Ya, sebab itulah dalam elemen 6C, aspek sasiah dan komunikasi sangat penting. Seorang pendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi pembentuk jiwa kepada mereka. Bila pelajar terjebak dalam gejala sosial, itu isyarat ada ruang dalam diri mereka yang kosong. Dan kita sebagai guru ni berperanan mengisinya dengan nilai dan perhatian. Ya, betul. Saya teringat kata-kata pensyarah kita dulu. Kalau seorang guru mampu untuk selamatkan seorang murid daripada kegelapan akhlak, dia sebenarnya sedang menyelamatkan satu generasi. Ayat itu melekat sampai sekarang. Kita mungkin tak mampu ubah semua, tapi kita boleh ubah dengan apa yang depan mata. Mungkin ternampak dia melakukan kecil-kecil kesilapan tapi sebenarnya kita perlulah menegur murid-murid kita lah. Sebab apa? Sebab bila manusia ni kan, bila kita buat silap kecil kan, contohnya hari ni kita tak solat kan, macam malas kan, hari ni solat lambat kan, untuk esok dah terbiasa solat lambat, kita upgrade lagi kan, solat kan, tak solat langsung, lalai pun tak solat lah. Lepas tu bahaya. Kalau boleh perkara kecil yang murid-murid kita buat, kita kena tegur lah. Kita kena cuba sedaya upaya untuk ubah dia orang jadi lebih baik, yang tak boleh nak abaikan saja. Dan saya rasa
peranan guru masa kini ni semakin mencabar seiring perubahan zaman. Kita bukan sekadar mengajar subjek kita sendiri, bahasa Melayu ataupun subjek lain seperti matematik, tapi juga mendidik tentang emosi, akhlak dan hati. Kadang-kadang pelajar ni datang sekolah bukan dia nak belajar pun, tapi nak cari seorang yang dapat peduli atau memahami perasaan mereka sendirilah. Bila guru ni hadir dengan empati, pelajar rasa selamat dan dari situlah perubahan mereka akan berubah jadi lebih berdisiplin dan jadi lebih baik sebagai seorang pelajar. Benar sekali. Jadi saya juga percaya bahawa pendidikan ni bukan hanya soal markah ataupun CJ yang mereka peroleh, tetapi juga tentang membina insan sejak dari kecil. Jadi kita sebagai guru perlu menjadi guru yang bukan hanya pandai bercakap, tetapi perlu juga pandai mendengar. Selain itu, guru juga bukan sekadar memberi arahan, tetapi juga memberi harapan. Betul? Tapi kalau kita lihat dari sudut komunikasi kan, empati ialah asas empati. Ya, betul saudara Daniel. Jadi kalau kita lihat pula dari sudut komunikasi, sebenarnya empati sendiri itulah sebenarnya asas keberkesanan. Kadang satu ayat lembut boleh mengubah hati murid daripada 10 ceramah yang panjang. Itulah sebenarnya seni menjadi pendidik. Komunikasi dengan jiwa bukannya hanya lidah. Sebab apa? Kadang-kadang kebanyakan murid bila kita cakap dengan ayat yang kena dengan dia orang, macam lembut, cara kita cakap dengan dia orang tu betul, cara pendekatan kita dengan dia orang tu betul. Jadi dia orang lebih terbuka hati untuk dengar apa kita cakap. Contohnya macam kita nampak budak tu buat salah kan. Contohnya macam nampak budak Isabel dalam tanda segala mana kan. Kita tak boleh datang serbu dia, terus nak hukum dia, nak marah-marah dan cakap benda yang teruk kan. Jadi sebolehnya kita cuba fahami dia, tanya sebab apa buat yang tu. Tu kita bincang dulu, cakap dengan baik kan. Lepas tu baru kita boleh ubah diri dia. Sebab apa? Kalau kita marah tu, nanti murid fikir macam kita ni jahat lah, tak nak faham dia orang. Jadi dia orang tak nak dengar, dia orang pun macam jauh dengan kita kan. Jadi dia orang susah nak berubah. Jadi benda kita boleh buat, yang paling efisien kita boleh buat, kita kena berkomunikasi dengan jiwa. Jadi itulah sebenarnya seni seorang pendidik kan. Kita ada cara pendekatan kita lain untuk mengubah murid-murid kita. Jadi itu pandangan saya. Terima kasih kepada saudara Zarif. Pada harapan saya pula ialah bila kita nanti dah berada di sekolah masing-masing, sekolah sendiri, kita tak lupa bahawa setiap pelajar ni dia ada kisah atau latar belakang mereka tersendiri. Mungkin ada yang datang daripada latar belakang yang teruk, dengan penuh luka, tapi bila jumpa guru yang baik dan berwibawa, luka atau sifat negatif mereka dapat disembuh atau diubah. Saya berharap saya juga mampu menjadi sebagai seorang pendidik yang menyembuhkan, bukan yang menambah bebanan ataupun menambah bebanan dalam hidup mereka. Izin saya mencelah. Semasa SN bercerita pasal apa tadi, harapan dia kan. Saya teringat satu kisah seorang budak ni. Dia selalu datang lambat ke kelas kan. Dia cikgu ni selalu marah-marah dia, rotan dia teruk dia kena kan. So satu hari tu cikgu tu pelik kenapa budak ni dah tegur banyak kali, dah rotan banyak kali, tapi buat benda yang sama kan. Dia cikgu tu ikut anak murid dia balik rumah kan.
Dia sampai rumah baru dia sedar, baru dia tahu macam mana keadaan murid tu sendiri keluarga yang miskin, ayah dah tak ada. Tu mak dia sakit, terlantar kan. Dia pun pagi semula sekolah dia kerja, ambil buah kelapa macam nak cari duit kan, untuk nafkah beli ubat untuk mak dia ni lah. Macam tu lah, sebab tu lah kita guru kan, kita faham murid kita. Kadang-kadang bukan salah dia orang, kadang dia orang tak minta kan hidup dia macam tu kan. Tapi dia lain-lain dia macam tu kan, dia punya family ke, keluarga, dia memang tak boleh nak ubah. Jadi kita sebagai cikgu kena lah, mula lah, kalau dia buat silap, jangan marah lagi lah. Bukan marah tu boleh, tapi berpada-pada. Kita kena faham dia orang dulu lah. Faham dulu, dia cari sebab kenapa dia macam tu kan. Tu baru kita boleh ubah dia orang bimbing dia lah. Ya, itu lah. Betul tu Ehsan tadi. Jadi sebenarnya apa yang mereka katakan tadi tu itulah sebenarnya inti ataupun kita kata motif kepada semua yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kalau kita mampu berkomunikasi dengan hati, berkolaborasi dengan ikhlas dari hati dan membimbing dengan sasiah, insya-Allah kita bukan hanya membentuk pelajar yang berjaya tetapi juga membina manusia yang berguna. Jadi sebagai bakal pendidik, marilah sama-sama kita renungkan bahawa setiap anak murid adalah amanah dan setiap kata yang kita ucapkan boleh jadi sinar ataupun luka buat mereka. Moga kita sebagai bakal guru memilih untuk menjadi sinar kerana dunia pendidikan tidak akan pernah kehabisan harapan selagi ada guru yang berjiwa pendidik seperti kita. Sekian itu saja forum kami untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.